Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum and hi gang. So welcome back to my channel. Yang dah sekian lama aku tak post. Jadi setelah aku melihat masih ada orang tengok lagi video-video aku dekat YouTube aku ni, aku pun nak post lah video yang baru ya. So untuk video kali ni simple ya. Aku nak bagi kita punya Kaburamaru ni, Blizzard Corn Snake ni makan. Boleh lah tu kan, mengubati siapa yang suka tengok video-video aku tu. So kita bagi tengok video yang aku buat ni. Kita ini lapar, kita ini lapar, kita ini lapar. So dia makan ni sekarang dia dah besar Dia ni dah nak kat 3 tahun dah. Dia bulan 7 2022 dia lahir. So bulan 7 ni dia genap 3 tahun lah kan. 22, 3, 4, 5 3. So apa yang dia makan ni adalah small rat kan. Tanpa membuang waktu lagi, mari kita mulakan ya timelapse nya. Tapi sebelum tu aku nak kenali jap kayu ni sebelum kita beli kan. Tak nampak. Tapi lepaslah Maru woi. Dah macam menari dengan tikus. Yo je lah Let's go. Jadi macam tu lah caranya Kaburamaru kita ni. Kalau dia makan dan menelan dan membasmi dan menggaitkan seekor tikus. Basah-basah tadi bukan aku lemaskan tikus bukan. Itu tikus yang dijual secara frozen lah. So kita kena defrost dia. And dia meleleh-leleh sikit lah. Patutnya aku lap tapi macam aku bagi. So ya, sebenarnya di sebalik kebizian aku yang tak ada buat apa sangat pun sebenarnya. Sebenarnya aku nak post video aku buat rumah baru dia ni. Kalau korang perasan kan, di mana rumah yang dia duduk sekarang ni merupakan setup bioaktif lah bioaktif yang simple lah. So sangat sesuai untuk corn snake, untuk apa-apa pula pun sebenarnya okey je. Tapi aku dah teredit dan post yang ni dulu. Jadi korang layan je lah video dia makan dulu. Orang kata yang sedap-sedap pun best. So bila aku dah siap nanti aku akan post lagi lah, InsyaAllah. Doakan aku sangat rajin ya. Jadi aku akan post nanti untuk setup punya video. So kalau korang rasa okey, korang boleh ikut. Kalau tak okey pun korang boleh tengok reference lain lah. Tapi basic dia macam tu lah So rasanya video sampai sini je. Terima kasih semua orang yang tengok sampai habis. I see you in the next video. Bye.